Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Apa khabar dan anda semua? Saya harap anda berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan segala urusan. Hari ini saya nak buat satu video santai untuk berbual dengan anda semua. Saya nak tanya satu soalan yang sangat penting kepada penonton dan subscriber channel Zahir Daily Rider. So, sebenarnya anda semua nak tengok konten apa di dalam channel saya ni? Sejak saya mula buat channel ni, saya banyak berkongsi tentang kehidupan harian sebagai rider, suasana di jalan raya, pengalaman menghantar pesanan, live streaming dan berbagai perkara yang berlaku sepanjang saya bekerja. Tetapi saya juga sedar bahawa setiap penonton mempunyai minat yang berbeza. Mungkin ada yang suka melihat vlog harian saya sebagai rider, mungkin ada yang suka melihat pemandangan sepanjang perjalanan. Ada juga yang mungkin lebih suka jika saya berkongsi pengalaman sebenar bekerja sebagai rider, cabaran yang dihadapi, pendapatan harian atau kisah-kisah menarik yang berlaku semasa bekerja. Dan selain itu, saya juga terfikir untuk membuat lebih banyak video santai seperti sesi borak, soal jawab, perkongsian pengalaman hidup, perjalanan saya sebagai pencipta kandungan dan bagaimana saya cuba membina channel ini daripada bawah. Sebab itu saya perlukan pendapat daripada anda semua. Saya nak channel ni bukan sekadar tempat saya membuat naik video, tetapi juga tempat di mana kita boleh berinteraksi dan membina komuniti yang positif. Jadi saya harap anda semua dapat tinggalkan komen di bawah, beritahu saya jenis konten yang anda mahu lihat selepas ini. Jangan risau, saya akan membaca komen-komen anda dan mengambil idea daripada cadangan yang diberikan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sentiasa menyokong channel Zahir Daily Rider. Terima kasih kerana menonton video-video saya, menekan butang like, meninggalkan komen dan juga subscribe channel ni. Walaupun channel ni masih kecil, sokongan anda semua sangat bermakna bagi saya. Saya berharap channel Zahir Daily Rider akan terus berkembang dan mendapat memberikan hiburan serta manfaat kepada lebih ramai orang pada masa akan datang. Dan jangan lupa tinggalkan komen, like video ni jika anda suka dan subscribe jika anda masih belum buat demikian. Dan saya ingin juga berterima kasih kepada korang semua kerana menonton. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum dan jaga diri. Bye bye.